Jadi, kenapa saya langgar komputer? Takut ada sesiapa marah. Kita mestilah guna robot pembalikan. Tengok macam mana. Laptop rosak, aktifkan pembalikan. Selesai. Robot pembalikan boleh undo apa-apa. Tapi jaga-jaga. Robot pembalikan boleh buat... Wow, saya nak robot pembalikan macam Asfan lah. Saya nak beli dekat Shopee. Jom beli. Baiklah, mula-mula buka Shopee. Lepas tu search robot pembalikan. Dah jumpa pun macam Asfan. Jap, tapi... Tidak! Saya nak yang tu! Berani korang habiskan? Scratch logic Tuhanku. Berkatilah saya nak robot pembalikan. Aik. Hasrat anda telah dikabulkan. Terima kasih. Tak sabar nak tengok robot pembalikan macam mana. Mari hidupkan. Scanning masalah. Bagus. Jika robot nampak ada masalah, nanti buat jadi asal lah. Hihihi. Kucing, Ya, Piko. Apa masalah? tengok iPhone saya dah rosak. Habis pecah. Ini semua Nano punya pasal. Jangan risau. Robot pembalikan sedang ditugaskan. iPhone atau telefon pintar rosak. Aktifkan pembalikan. Selesai. Terima kasih robot. Wow, boleh undukan. Saya nak belilah. Maaf, Piko. Robot pembalikan dah habis jual. Dah habis jual. Tak apalah. Saya pergi dulu. Bye-bye. Bye. Kucing. Ai, Tera, kenapa nangis ni? Burungnya sakit. Saya berasa kesian dengan burung ni. Robot pembalikan boleh buat jadi elok semula daripada penyakit. Burung sakit. Aktifkan pembalikan. Selesai. Terima kasih robot dan kucing. Syukurlah burung sembuh. Sama-sama. Kemudian, Cawan ni dah tak berguna lagi. Lebih baik saya buang. Aik, tak muat. Saya tahu. Cawankan kaca, senang pecah. Hihihi. Muat pun. Semua cawan pecah. Kertas dikoyak. Mainan plastik rosak. Aktifkan pembalikan. Selesai. Apa? Robot? What? sudah.